Tuan kita duk baca banyak dalam Quran. Surah Ad-Duha, Wad-Duha, Wal-Laili idza saja. Jama dekat ayat walal akhiratu khairun laka minal ula. Apa maksud dia? Dan akhirat itu khairun lak, itu lebih baik bagi kamu, minal ula, daripada dunia. Dunia yang kita tengok cantik, yang kita berebut, yang kita mau, yang kita sampai ketepikan agama kerana nak ambil dunia ni. Quran kata apa? Walal akhiratu khairun lak, akhirat itu yang lebih baik, minal ula, daripada dunia. Surah Al-A'la, Tuhan kata apa? Bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Allah kata bahkan kamu semua hidup dunia tu yang jadi prioriti. Abanglah macam mana pun, pilah mengaji berapa masjid pun dalam sebulan, ikutlah tok guru mana pun. Akhirnya apa? Bal tu'thirunal hayatad dunya, dunia tu yang duk melekat dalam hati kamu. Tuhan kata wal akhiratu khairun wa abqa, sedangkan Tuhan kata apa? Akhirat itu yang sebenarnya jauh lebih baik, dan itulah yang kekal untuk kamu esok ni.